Assalamualaikum semua. Okay, video ni aku buat untuk korang aware lah. Untuk korang jaga-jaga hati-hati dengan pam minyak Shell ni dekat Jalan Ipoh. Jalan Ipoh KL, okay. Aku, dalam IC aku, subsidi aku masih ada. Masih cukup untuk isi, untuk isi pakai subsidi lah. Okay, so aku dah touch. Okay, aku dah touch pakai kad aku, kad bank aku. Dan aku dah masuk dah IC. Lepas masuk IC dia keluar. Transaction approve. Approve. Maknanya approve dah boleh isi. Okay, dah boleh isi minyak. Aku isi, tengok-tengok harga kena 135.16. Dekat sini sama, harga 135.16. Tak ada subsidi langsung. Tak ada langsung. So, agak mahal lah harga dia sebab siapa yang bodoh bila ada harga yang murah dan harga yang murah? Of course nak harga murah sebab kena ikutkan kita boleh jimat RM70. Siapa yang bodoh nak jimat apa? Kalau ada duit pun boleh jimat RM70, tak nak jimat RM70, RM70. Kita dalam IC tu masih ada kuota lagi yang boleh guna. Tapi kenapa boleh jadi macam ni? Bila tanya dalam dekat pekerja dekat cashier cakap tak boleh buat apa. Dia cek IC memang ada. Dalam tu memang ada lagi kuota yang kita orang boleh guna lagi, yang aku boleh guna lagi untuk isi minyak, untuk guna subsidi. Betul tak? Kita kalau ada kerajaan bagi kita subsidi tu kan, peruntukan tu, takkan kita tak guna? Mestilah kita guna, betul tak? Tak kisahlah kita ada duit ke apa, RM70 tu pun duit juga. Macam-macam boleh buat. Bila dah tanya dekat cashier dekat pekerja staff ke apa, tolonglah solve problem ni, bukan kita nak tipu ke apa, betul tak? So hati-hatilah sebab benda ni bukan pertama kali yang terkena, sebab aku check tadi memang ada orang terkena juga sebelum ni. So sebelum ni aku isi minyak kat sini okey je, tak ada masalah. Kali ni aku isi minyak, dia korang hati-hatilah. Kalau boleh lepas ni penat sikit lah, pergi bayar kat cashier lah. Apa-apa kita boleh argue dengan dia, boleh gaduh balik dengan dia. Ini tak boleh buat apa. Dia tak boleh buat apa dah. Sebab apa? Sebab dia tak nampak kita touch, dia tak nampak apa yang tulis dia. Aku nampak ni, transaction approved. Tu nak aku isi terus. Kalau tak, dia akan tulis decline. Kalau kata IC kita tak dapat detect lah, dia kata decline lah. So dia tulis kat sini, transaction approved. Aku nampak dengan 2 biji mata aku guarantee. Okay, so hati-hatilah. Aku tak tahu lah pam minyak ni saja ataupun ada kena pam minyak lain pun ada berlaku benda macam ni juga. So kita hati-hati lah sama-sama lah. Aku buat video ni tujuan aku untuk bagi korang aware and korang hati-hati supaya tak terkena dekat korang pula. Aku dah terkena RM70. Tak apa, tak apa. Mahal RM70 je lah. Tak adalah orang cakap banyak sangat. Tapi bagi setengah orang tu banyak lah. RM70 pun duit juga. Sekali isi RM70. Maknanya kalau kau isi harga full, buat apa kerajaan bagi aku subsidi? Buat apa kau jadi rakyat Malaysia? Jadi rakyat Malaysia pun tak boleh nak guna subsidi. Betul tak? Dah, tu je lah. Hati-hatilah. Assalamualaikum. Bye.